Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kembali lagi. Hari ini aku nak berkongsikan dengan hampa satu lagi lampu camping. Outdoor punya lampu. Okey, dia dah main dalam beg ni. Okey. Tree Light Mini. Dia ada banyak brand lah lampu ni. Jadi aku nak kongsikan. Dia ada beberapa mode. Lampu ni tak terlalu besar. Okay, just nice, just size dia. Dia datang sekali dengan pouch ni. Dia bagi pouch. Okay, dia charge dia dekat sini. Dia menggunakan USB-C. Okay, USB-C dekat sini. So, penutup dia ni getah. Dia juga kali hayak. Kalau kata hujan ke apa, benda ni boleh digunakan dalam keadaan hujan jugalah. Okey, ni keadaan ni macam ni lah lampu dia. Okey, dia ada beberapa mode. Mode yang pertama, kena tekan dia lama sikit. Mode yang pertama, dia akan menyala dekat atas ni saja. Okey. So, boleh tengok dekat atas ni, yang satu ni menyala adalah indikator bateri dia ni lah. Indikator bateri. Dia ada 3 indikator dekat sini. So, maknanya tinggal 1 bar lah lebih kurang. So, yang di keliling dia ni, ini adalah dia punya, boleh kata full blast lah. Kita adjust dia punya kemalapan cahaya dia tu, boleh adjust. Pusing je. So, dia akan malap. Ni paling minimum lah. Okey. Mode yang kedua, tekan sahaja. Dia akan menyala yang bawah ni saja. Sekeliling ni. Sekeliling ni. Bawah saja. Atas tak menyala. Bawah sahaja akan menyala. Okey. Sama juga. Default dia akan full blast. So, kita boleh adjust. Mode yang ketiga, dia akan menyala atas dan juga bawah. 2 sekali. So, dia makin cerah lah. Okey. Okey. Sama juga dia punya indikator dekat atas ni. Default dia akan full. So, kita adjust lah ikut macam mana cahaya yang kita nak. Keterangan cahaya yang mana yang kita nak. Okey. Dan mode yang terakhir, dia ada torchlight. Okey, double tekan 2 kali, dia akan jadi torchlight dekat bawah ni. Okey, bawah ni torchlight. So, dia ada 4 mode. Dia jadi torchlight. Dan sama juga, torchlight dia pun boleh adjust juga cahaya dia. Okey. So, kalau tengok dalam video ni, mungkin nampak dia macam berkelip-kelip. Tapi sebenarnya dia tak berkelip lah. Ini ada masalah dengan aku punya lighting dalam bilik ni. Dia tak berapa cerah sangat. Jadi dia nampak macam dia berkelip-kelip kan. Tapi sebenarnya color dia statik sahaja. Okey. Dia datangkan juga dengan lamp shade. Okey. Dia punya shade ni. Masuk je ikut dia punya laluan ni. Dia bagi ngam-ngam. Nampak lebih cantik lah. Kita on dia. Ni kalau kita on dekat atas saja. So, dia akan menyala dekat dalam saja. Okey. Mode yang kedua. Dia akan menyala bawah sahaja. Mode yang ketiga. Dia akan menyala atas dan juga bawah. Okey. Dan mode yang keempat adalah torchlight lah. Dekat bawah sahaja. Alright. Okey. Harap perkongsian aku bermanfaat. Jika ada sebarang pertanyaan apa-apa, hampa boleh tanya, tinggalkan komen dekat bawah. Nanti aku akan reply. Dia ada juga glow in the dark ni lah. Tapi glow in the dark ni tak ada apa pun. Start je mungkin 5 minit je lagi dia habis ya. Okey. Jika ada sebarang pertanyaan apa-apa, boleh tinggalkan komen dekat bawah. Assalamualaikum. Bye-bye.